Kau jangan lekeh ke orang kampung. Konon orang kampung tak pandai makan daging syabu-syabu. Kau ingat majik tanah ni penuh dengan sawit je ke? Engkau tak tahu, dekat majik tanah ni ada lagi pot, lagi best daripada yang kat bandar. Kau boleh makan sampai tersandau. Dekat mana? Dekat Mama Mia. Ha, betul lah tu. Orang kampung pun dah lain steamboat and grill. Ada ayam, ada daging, ada kambing, lagi gempak, ada lemak. 3 flavor. Ada kopi, ada paprika, ada sate. Tapi kopi ni tak rasa kopi pun. Pilihan seafood dia pun banyak gila. Yang aku kira itu hari, banyak tak terkira. Untuk tofu, sayur, mi pun banyak. Berbaloi dengan harga. RM36 dewasa, RM26 kanak-kanak. Warga mas, RM26 atas 65 tahun. Aku kalau datang sini, daging dulu aku ambil. Paling wajib, daging syabu-syabu. Kau nak sulam makan dengan nasi, mi, nugget dengan fry, siap ada. Nak buat cendol ABC, lai cikang dia dah sedia. Budak-budak lagi suka. Jajan, aiskrim, ambil le unlimited. Sos pun boleh custom. Nak lagi sedap, buat style sukiya. Tak pandai buat, minta tolong staff dia buatkan. Sos yang sedap, menjaminkan steamboat dan grill yang sedap. Kau tengok le berapa banyak aku ambil. Ini baru first round. Aku campak siap-siap apa yang aku nak. Sop tu aku pilih tom yum. Kita tunggu dia sampai mengelegak. Lepas tu bolehlah kita layan pula grill. Lagi syabu-syabu ni, kalau kau pandai masak dia, tak payah lama-lama. 5 ke 10 saat, settle. Kena pula kuah tom yum panas-panas kan. Harga pun murah. Yang best sebenarnya makan pot macam ni, sebab biasa kau nampak orang Korea yang makan. Ya, macam dalam K-drama tu. Sambil-sambil layan basking pula. Kena-kena pula dekat area kampung. Kedai ni kau nak cari senang je. Dia dekat Taman Sri Redan, Lubuk Redan, Masjid Tanah. Ada tepi jalan, signboard besar-besar. Boleh dah share dengan kawan-kawan.